Assalamualaikum, Nurul is back. Apa khabar semua? Sihat ke? Akhirnya ada vlog baru. Ini hari Rabu, Nurul nak masuk Thailand. Tahun lepas Nurul dah pergi, Nurul dah buat vlog. Tapi tiba-tiba footage tu semua hilang sebab Nurul insert memory card dekat dalam adapter apa tak, terus korup terus. So tak dapat Nurul nak post langsung. Okay, tahun ni kita pergi lagi. Nurul akan pergi 3 tempat. Hat Nyai, Satun dengan Pak Bara. Korang jom ikut Nurul. Sampai Perlis je baru sekarang ni. Sebab semalam Nurul dah gerak daripada Kelang. So dah tidur satu malam kat Perlis. Nurul tidur kat homestay ni. Nama homestay ni Homestay Abi Sabi. Dia dekat Jalan Abi Tok Hashim. Homestay ni sebenarnya homestay Kakak Eja. Kalau korang datang Perlis, korang boleh duduk kat homestay ni. Okay? Cantik ni. Homestay dia ada 2 pintu. Satu pintu ada 2 bilik. So sekarang ni boleh ada 4 bilik lah. Kalau family besar boleh datang. Okay, Nurul nak tunjuk korang view kat depan Nurul. Ni homestay. Okay, jom kita tengok view depan. Tada. Ni view depan. Tengok cantik kan? Ada bunga-bunga. Depan tu sawah padi dengan gunung-gunung. Okay, bolehlah korang datang. Ni Nurul nak gerak dulu pergi sarapan dekat area Perlis ni. Tengoklah kat mana nanti. Nurul pun tak tahu lagi lah Eja nak bawa kat mana. Lepas je sarapan kita akan terus masuk border. Rasanya kita ikut border Padang Besar kot. Okay, jom. Nurul dah sampai dekat warung tepi sawah. Sekejap Nurul tunjuk apa yang Nurul makan. Ambil pek nga dengan gulai ikan. Husband Nurul ambil nasi lemak bilis telur. Jemput makan korang. Ni suasana kedai Ni dah belah belakang. Dia ada tempat duduk atas juga. Banyak tempat duduk lah kalau ikutkan. Tu I love Perlis. Belakang ni sawah padi. Eja makan nasi lemak. Ni korang ni pek nga. Okay, ni pek nga. Jom buat makan korang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cuma pek nga dia rasa macam berat sikit. Dia macam apa, banyak tepung sikit. Fifi order kuih tiaw goreng dengan roti sarang burung. Makan dulu, nanti kita jumpa kejap lagi. Kita dah settle makan semua. Tapi sebenarnya sekarang ni dah pukul 11 suku. Alhamdulillah kita orang dah lepas dah masuk Thailand. Suami dulu dah nervous dah. Yelah kita orang first time masuk Thailand, nak bawa kereta kan. Kereta pula nama mama. So macam-macam proses lah. Alhamdulillah semua dah settle. Cuma tadi ada kesulitan sikit sebab kereta Eja salah geran. Dia pergi bawa geran kereta lain. Masa bila jumpa geran kereta yang dia bawa sekarang ni, ada dalam kereta tu. Alhamdulillah semua okey. Okey, doakan perjalanan kita orang. Okey, nanti dah sampai mana-mana pit stop, Nurul buat video. Okey, rasanya macam kita terus ke Hat Nyai, tapi macam kalau jumpa 7E kita orang berhenti kot. Okey, jom. Kita dah sampai dekat Hat Nyai. Okey, destinasi pertama kita adalah cari kuali untuk mama. Jom. Okay, kita dah sampai dekat Hat Nyai Kitchenware. Sini tempat dia. Marilah kita masuk. Jom. Wah, sampai-sampai je dah tempat bakul-bakul ni. Marilah kita jom. Sini popular dia wooden spoon ni, memang banyak lah jenis. Okay, thank you. Jom kita masuk. Dulu dah beli dah kuali 2, 1 jug air. Kita tengok Eja, dia nak jadi personal shopper. Jadi PS untuk barang-barang ni. Tapi kalau korang tengok video ni, kita dah balik lah. Dah tak boleh lah nak order kat PS dah. Boleh rambang mata tengok sudu-sudu kecil ni.
Susu kayu Khairul Aming ni kan. Tunjuk korang mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat yang ada kat Malaysia yang warna-warni tu kan. Tapi kat sini lagi murah. Comel. Tumbler pun ada jap. Comel kan. Mangkuk tingkat ni ada yang 4 segi, ada yang bujur. Ni mangkuk tingkat. Kita dah settle beli. Sekarang kita dekat kedai makan. Nama kedai makan ni Nom Gina. Dia famous pasal dengan dia punya laksa Thai lah. Nur tunjuk apa yang kita orang order. Lepas tu Nur tunjuk kedai dia. Telur dadah ketam, nasi goreng ketam. Ini kondimen untuk laksa Thai. Kau tengok dia bagi sayur macam ni. Ini pad Thai. Ini laksa. Jemput makan korang. Ada lagi satu. Ni salmon crispy. Jemput makan. Tengok Fizi dah tak sabar nak makan laksa ketam dia tu. Telur dadah ketam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nasi goreng ketam. Sedap juga. Ni laksa Thailand. Laksa siam. Okay? Kita makan dia punya laksa dengan ada terung bulat. Sedap juga. Ni salmon belly. Kita cicah dengan kuah dia jap. Kuah pula sos dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya pad Thai. Pad Thai dekat Thailand memang mostly manis kan? Dia manis. Makan dulu, nanti kita jumpa lagi. Inilah kedai laksa Thai tu. Okay? Ni luar dia. Selesa, tempat dia cantik. Parking pun luas. Nanti kalau korang pergi Hat Yai, datanglah. Okey korang, Nurul dah sampai Sentral Hat Yai. Jom kita cari apa makanan-makanan yang ada kat Sentral Hat Yai ni, okey? Jom. Bau dia kan. Bau dia kak. Bau dia. Mari kita bau. Ini Elisha yang pesan ni. Ni dah kuat sikit. Faham. Elisha, you want this one? The big one? Beli apa tu? Kita kat dalam Boots, kita tengah carikan Alisa Medina Bath Bomb. Lepas tu, yang ni lah yang benda-benda yang popular kat dalam Boots. Kan? Tapi kita tak belilah. Yang makanan. Ada halal ya. Halal bake. Tengok macam-macam ada. Nampak sedap ke? Tapi ini semua tinggi kalori. Tapi alah, makan je kan. Comel-comel ya. Dessert yang baru viral. Snack. Rice cracker. Caramel. Macam caramel tu. Boleh rasa. Ni oyster yang viral tu. Tu harga dia. Ini udang. Kerang pun ada. Kerabu pun ada. Sate pun ada. Terus ni beli ayam. Boleh sekali. Jangan banyak-banyak. Air longan pun ada. Ni sate apa? Macam cukup pisang je. Ni Vietnamese roll yang viral juga. Semua viral. Ni air oren Khairul Aming. Salad merah Vietnam roll. Ni mangga. Pulut mangga. Ni buah potong pun ada. Macam-macam ada weh. Ni air cincau viral tu. Ni pastry ni viral kot. Macam-macam ada.
bawah oyster, udang, oyster, loceng, ayam susu, sate ayam, ayam lengkong, air longan, ayam susu lagi. Jom makan. Baby. Kita dah sampai hotel Hayai. Cantik korang hotel ni. Nama dia CC Hotel. Ni lobby dia. Tu view. CC Hotel. Ya, okay, ni bilik kita. 711. Jom masuk. Ni kita punya bilik. Wah, ada buku. Ada ni. Ada towel. Wah, dia macam konsep muji-muji sikit. Cantik. Siap ada pewangi lagi. Ha tu. Aircon ada. Cermin. Cermin ada. Wah, ni katil dia. Bilik dia tak berapa besar tapi okey lah. Kan? Kita lupa nak tunjuk toilet. Wah, tengok ni. Tengok toilet. Masuk. Uish. Lawa Sinki. Toiletry semua ada. Wah, cantik. Okey. Itu je room tour kita. Ada balcony lah korang. Oh, boleh keluar. Basah hujan. Hai. Hai korang. Sekarang dah malam. Dah check in hotel tadi. Nurul keluar balik semua. Sekarang Nurul dekat Florida Night Market. Nurul nak makan donat udang ni. Dah makan pun Nurul rasa Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni yang orang viral kan. Nurul rasa macam tawar je lah sikit. Macam tak, dia tak ada rasa sangat. Dia macam garing. Lepas tu dia macam ada isi udang sikit. Tepung-tepung sikit. Macam nugget udang. Ni ada. Macam ada Ni lah Florida Night Market. Ni loceng. Macam solik ada. Ni mainan. Dia dekat sini. Dulu pun tak tahu ni area mana. Tahu Florida Night Market je lah. Ni jual apa? Oh, kerabu-kerabu. Kerabu suun, kerabu Maggi. Segala jenis kerabu lah ada. Boleh juga. Dia nak ni loceng pula. Sushi pun ada. Tak tahulah halal ke tak halal ke. Nasi campur pun ada. Ini pun ada. Lemak ngerinya. Dessert. Oh, ni laksa lemak. Tengok tu daun. Korang tengok kedai ni beratur. Dia jual nasi dengan ikan goreng. Masalahnya dia kopikkan. Bukan masalah. Bagusnya dia kopikkan isi ikan ni. Nampak? Tu korang makan je. Ni beratur lah. Goreng pun ada korang. Ni nak order jap. Kita dekat Asian Night Market. Tapi ni Nurul tengah duduk ni. Nampak tu. Nurul first time sampai sini. Macam-macam ada korang. Ni nampak ni. Bag-bag. Tu ada orang dah beli dah. Tolong cari. Kakak nak beli. Tolong cari. Besar Asian Night Market ni. Ni belah luar je. Nurul dah tak larat nak jalan dah sebenarnya ni. Macam-macam ada. Dari hujung sana ke hujung sana. Dah, kita nak gerak balik dah. Okey korang. Nurul nak pergi 7E. Daripada pagi dah sampai. Dah malam ni baru nak pergi 7E. Jom kita masuk 7E. Ini memang siapa yang suka benda-benda ni memang heaven lah.
macam-macam produk ada. Tapi Nurul tak pakai benda-benda ni. So tak adalah kan. Okay, Nurul tunjuk je korang. Ni semua makanan-makanan, roti-roti. Kalau ada halal, korang boleh lah ambil. Macam ni kan. Ni ada halal. Oh, siapa ni? Macam sedap je. Ni ada coklat lah. Roti-roti. Oh, ni viral juga ni. Roti susu ni. Dia orang cakap yang kaya ni sedap. Ni Thai custard ni. Sedapnya. Chips semua ada. Eat lah. Ada jeruk lah, ada mangga, ada dessert, ada kek. Yang mana ada halal je korang boleh beli, okey? Tu dia. Ni kuih Thai ni pun ada. Ni air. Ni viral ni, orang campur ni dua ni. Ni pun ada. Yakult pula yang brand Thailand tu. Yogurt, susu, air coklat. Ni minuman kesihatan pun. Banyak korang. Macam-macam flavor ada. Jadi kalau pergi Thailand, yang ni lah orang selalu beli yang ni. Big Bang ni. Big Bang. Kitanya cari air mineral je lah. Teringat ni, tengok ni teringat Abbas Malik. Ni favourite dia ni. Adik orang keras. Ni adik, ni adik orang keras. Untuk Abbas Malik. Nanti Mami beli banyak-banyak, okey? Segala sandwich. Ada yang halal, ada yang tak halal. Korang kena pandai-pandai pilih ni burger. Ni sedap. Macam-macam ada. Korang pilih lah. Ni sausage. Alamak, yang ni tak halal. Sorry. Bi nak apa, Bi? Bahagian lain pula. Macam-macam ada ni. Okey. Korang pilih lah, ya? Dua tunjuk sekali imbas lah. Nurul dah sampai bilik. Okay, ni yang Nurul beli untuk husband Nurul. Nasi, ayam goreng kunyit, telur dadar. Dia satu set tau. Satu set ni 49 baht. Murah kan? Lepas tu, yang ni Nurul beli daging goreng. Yang ni harga dia dalam 55 baht. Kalau nanti korang pergi Florida Night Market, korang boleh try. Okay? Nurul nak makan. Nurul dah siap mandi semua dekat bilik sekarang ni. Tapi Nurul nak pergi bilik Eja dengan Fifi. Nak tunjuk korang apa lagi yang kita orang beli masa dekat Florida Night Market tadi. Baru nak makan. Okay, jom kita pergi bilik diorang. Bilik diorang sebelah bilik Nurul je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu tengah buat apa? Baru nak semayang. Oh, dah habis semayang. Marilah kita masuk menerjah bilik Fifi dan Eja. Okay, ni bilik diorang. Kita buat room tour sikit. Dah tutup? Tak tahu. Ni sama juga. Okay. Ada ni. Ada almari. Ada barang-barang. Ada makanan. Ada sepah sikit lah. Tapi alah biasalah kan. Okay, ada 2 katil. Inilah biliknya. Okay, jom sekejap lagi tengok kita orang makan. Jadi yang kita beli donat udang, telur dadar, daging tadi tu. Lepas tu ni lokcing goreng ke? Lokcing goreng. Ini dumpling udang. Ayam dekat Ketot Sofia tadi. Ni nasi komok Ketot Sofia dengan roti after you. Jemput makan. Okay. Ni dumpling udang.
Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mantap. Sekejap. Kuala sekejap. King. Sekejap. Ni sekejap. Okay korang, video Nurul untuk hari ni sampai sini je. Sekarang pun dah pukul 9 kot waktu sini, sama dengan 10 waktu Malaysia. So kita dengan Teja dah cakap bye. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, subscribe dengan komen apa lagi video yang korang nak tengok. Okay, kita jumpa lagi. Bye bye.